Minyak masak ni you buat semayang. You siapa? You nama apa? Mana? Macam? Ini ada dal. Dua, bukan? Ini ada dua. Mana dapat? Ini arak. Ha, ini dal, you campur arak botol dalam. Ha? Sebelum saya marah, you explain sama saya. Boleh? Boleh? You faham Melayu kan? You faham kan? You boleh cakap kan? Saya tanya, you jawab. Ha? Boleh? You tahu kan? Ini arak letak dekat dalam makanan ni. You tahu? Siapa punya kerja ni? Apa? Kenapa dia simpan sini? Ini kan makan. You buka kedai makan. Tapi you letak arak. Mana dapat? You pergi beli minyak subsidi. You buat untuk orang asing makan. Ha? Minyak masak ni you buat semayang. Untuk jalan-jalan dan kebersihan. Mana? Alamak. Tepung buat apa dekat? 3 karton, 4 karton. Jadi ini tepung siapa punya kak? Bos beli? Restoran bawah punya kak? Kenapa tak letak dekat bawah? Kenapa letak dekat atas? Siapa beli minyak paket untuk kedai ni? Kenapa bang? Bukan kenapa. Kita kalau beli makan yang beli barang kan, kita dapat 2 paket lah, 2 paket. Jadi kita nak kalah. Okay. So saya memang pakai kadang-kadang selalu. Okay. Minyak paket tu tak dapat selalu. Okay. Kenapa tak dapat selalu? Abang tahu kenapa? Sebab adanya peniaga guna minyak paket untuk kedai. Okay. Saya bagi abang satu simple analogi lah, senang Okay. Adakah bila tak ada kenderaan tu kita boleh langgar lah? Same goes to minyak paket lah. Memang tak boleh lah guna untuk restoran sebab dia guna isi rumah. Pengulangan abang tu dah berapa paket dah dapat? Mungkin dalam sebulan dalam 12 paket. Abang meniaga berapa lama? Itu lama tak? Lama kali dengan 12. Banyak tak? Saya bukan nak marah tau, tapi saya rasa kecewa. Abang setuju tak abang meniaga tanpa tanda harga? Sepatutnya tak. Sepatutnya tak. Tapi berdasarkan keadaan sekarang, dah setuju kan? Setuju. Bila tu pasal sebab abang tak belajar pada video kita.